Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Izzatul Hidayah binti Haji Karim dari Sekolah Menengah Kebahasaan Sungatia PKG Pendau. Okey, hari ini kita bertemu sekali lagi untuk dalam matematik tingkatan 3 standard pembelajaran 3.2.5 mengira jumlah bayaran balik, pinjaman dan bayaran asuran dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Okey. So daripada siri yang kedua, di sini kita lihat contoh yang kedua. Muhammad memperoleh suatu pinjaman peribadi sebanyak RM30,000 dengan kadar faedah 5% ke atas baki pinjaman. Tempoh pembayaran balik ialah 5 tahun dan asuran bulanan ialah RM500. Hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Muhammad bagi 3 bulan pertama. Di sini kita lihat, kita akan menggunakan kaedah yang kedua iaitu faedah atas baki. Okey, kita lihat. So di sini dia nak 3 bulan pertama. Kita akan cari bulan pertama, bulan kedua dan bulan yang ketiga. Okey. Bulan pertama, faedah. So di sini kita lihat formula bagi faedah iaitu I sama dengan PRT. P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah, T adalah tahun. Okey, so kita lihat maklumatnya. Okey. Prinsipal ialah RM30,000, R ialah 5% dan T mengikut bulan pertama. Okey, di sini kita lihat. Okey, RM30,000 darab dengan 5% darab dengan 1/12. Okey, kita akan dapat nilai dia adalah RM125 iaitu nilai bagi faedah. Jadi kita nak cari jumlah pinjaman untuk bulan pertama. Kita tambahkan dengan prinsipal iaitu RM30,000 tambah dengan RM125. Jadi kita akan dapat jawapan ialah RM30,125. Okey, seterusnya kita lihat untuk membawa baki pada bulan 2, kita akan tolak dengan asuran bulanan iaitu RM500. Jadi bila kita gunakan operasi tolak, kita akan mendapat RM29,625. Itu adalah untuk bulan seterusnya iaitu bulan yang kedua. Okey, so kita pergi seterusnya bulan yang kedua. Okey. Faedah menggunakan formula yang sama iaitu I sama dengan PRT. Okey, kita akan gantikan nilai. Okey, untuk prinsipal kali kedua iaitu RM29,625 darab dengan 5% darab 1/12. Okey, di sini kita akan dapat nilai dia adalah RM123.44. Okey, so kita akan tengok jumlah pinjaman yang terbaru iaitu RM29,625 tambah RM123.44 iaitu kita akan mendapat nilai dia iaitu RM29,748.44. Okey, seterusnya untuk bulan yang ketiga kita kena cari baki. Okey, jadi kita akan tolakkan RM29,748.44 tolak dengan RM500, kita akan dapat nilai dia ialah RM29,248.44. Okey, jadi kita tengok bulan yang ketiga. Okey, bagi bulan yang ketiga, kita akan cari faedah yang ketiga iaitu daripada bulan yang kedua, RM29,248.44 darab dengan 5% darab dengan 1/12. Okey, kita akan mendapat nilai dia adalah RM121.87. Okey, jadi kita lihat jumlah pinjaman yang terbaru untuk bulan ketiga iaitu RM29,248.44 tambah RM121.87. Kita tekan kalkulator, kita akan mendapat nilai dia RM29,370.31. Okey, seterusnya kita akan kira baki pinjaman pada bulan yang ketiga. Okey, so kita akan ambil RM29,370
RM70.31 tolak dengan RM500, kita akan mendapat RM28,870.31. Okey, di sini kita akan dapat perbezaan antara faedah sama rata dengan faedah atas baki. Okey, so kita akan jumpa. Sekian kita murid-murid, kita akan jumpa pada siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih.